Welcome to Fikri Rosli Channel. Hello, Assalamualaikum semua. Bertemu lagi kita dalam channel Fikri Rosli. Ting. Okey, Alhamdulillah kita hari ini ada satu trip. Kita nak pergi ke Kuala Pilah. Hari ini hari Sabtu, 6 hari bulan 12. Kita ada misi, lebih kepada misi bantuan lah hari ini, kerana kita mendapat perkabaran sahabat rakan sekerja saya lah telah mengalami musibah di mana rumahnya terbakar di Kuala Pilah. Jadi konten kali ini adalah konten misi bantuan kepada rakan saya, dan korang boleh tonton video ni sampai habis. Okey? Zas. Baik, sebelum kita teruskan perjalanan, eloklah kita mulakan dengan doa naik kenderaan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amin. Baik, kita dah start daripada Ulu Kelang. Kita melalui Lebuh Raya Lingkaran Tengah 2 dan menuju ke Tol Sungai Besi. Alhamdulillah malam ni cuaca cantik, kereta pun tak banyak. Kita buat santai-santai je, sebab kali ni saya sebenarnya ada dua tujuan lah. Pertama, nak balik ziarah mak mentua dan saudara mara, dan yang keduanya kita nak pergi bawa bantuan. Kita nak bawa bantuan kepada sahabat saya, sahabat sekerja saya yang bernama Ustaz Atif. Okey, kerana kawan saya mungkin dalam kesusahan sekarang, dan kita tak lain tak bukan, kita nak ringankan, kita cuba nak ringankan beban sahabat rakan sekerja saya tu. Alright. Alhamdulillah setakat ni Modenas Elite 150S saya punya motor lah. Okay, perform dengan baik, tak ada masalah, tak ada mati tengah jalan, tak ada bunyi yang pelik-pelik, dan saya amat berpuas hati lah dengan performance Modenas Elite 150S. Kalau tengok mileage saya dah 1990 tu. Okey, dah hampir-hampir nak 2K dah. Jadi kita menuju ke 2000K mileage, dan minggu depan saya akan pergi servis tukar minyak hitam, tukar oil filter dengan tukar gear oil. Alright, jom teruskan perjalanan pergi ke Seremban. Kita baru sahaja melepasi Terminal Bersepadu Selatan ya, TBS. Okey, dan kita akan menghampiri susur masuk ke Plus Highway, iaitu Tol Sungai Besi lah. Nampak jalan semua cantik. Okey, saya horn sebenarnya tu kereta wife saya. Okey, kami balik berasingan tapi jalan sama-sama. Mencabar kalau kita jalan konvoi dengan kereta, sebab kita ni macam semua atas jalan. Kita boleh menyelip sana, menyelip sini. Tapi okey, kita dah sampai Tol Sungai Besi. Inilah lorong motor yang paling ditakuti oleh rider-rider. Sebab apa tahu? Sebab nanti kat depan tu kalau lah tak bernasib baik, ada roadblock. Tapi tak apa, kita tenang, kita relax, tak ada masalah. Kita semua ada road tag, ada lesen, semua ada. Apa nak takut kan? Selagi kita tak langgar undang-undang, selagi itu kita tak payah takut. Tapi sebenarnya perasaan takut tu tetap ada. Tak tahulah kenapa kita takut nak jumpa Cik P dengan Cik J. Cik Polis dan Cik JPJ. Okay, kita nak berhenti kejap dekat Shell ni sebab dekat dah ada harga. Lupa nak letak motor pula, lupa nak letak botol dekat motor. Kita berhenti sekejap.
Now, kita dah masuk Plus Highway menuju ke kalau exit pertama ni Kajang kan. Kajang ke Serdang dulu? Serdang tu rasanya. Okay, kita akan melalui UPM Serdang, kemudian Kajang. Kalau saya salah, saya minta maaf Okay, nak sembang apa pasal Madinah Elite ni? Saya tak tahu nak sembang apa dah, sebab macam-macam dah kita dah sembang. Cuma kita nak bercerita tentang misi kita kali ini. Okay, kita dah ada motor. Sebaik-baiknya kita manfaatkan motor ni dengan melakukan kebaikan lah kan. Fastabiqul khairat, kita sama-sama kejar, okay, kita berlumba-lumba untuk melakukan kebaikan. Now kita gunakan motor ni sebaik-baiknya. Kita gunakan motor ni untuk raih pahala lah. Bukan kita nak riak lah, tapi sebenarnya bila dah terjebak dengan content creator ni, kamera semua dah ada, why not kita rakamkan segala memori ni dan kita masukkan dalam YouTube kan. Okay, kalau korang tengok tadi kita cakap pasal kebaikan. Okay, apa-apa kita buat, apa-apa pun kita niatkan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kita santai-santai ya. Saya sebenarnya sedang menunggu kereta wife tapi terlajak laju 99 lah, 100 km/h. Motor ni kita cakap sikit pasal motor lah. Motor ni walaupun dia tak se-pick up NMAX, di awal tu dia tak se-pick up lah, tapi bila dah sampai dia punya top, bukan top, sampai RPM 7-8 ribu tu power datang. Ni saya tak pulas habis lah kan, sebab angin kuat. Kita bawa santai-santai je sambil kita tunggu wife lah. Kalau korang tengok sangat smooth, boleh pulas lagi, tak ada masalah. Okay, dan apa lagi kita nak dengan harga 7,877, tak silap saya 7,877, dapat motor selancar ini, se-smooth ni. Okay, ada handbrake, ada passing light, ada double signal, ada RPM, ada tank yang besar. Itu yang paling orang kata orang jealous lah dengan Madinah Elite ni. Sebab apa? Tank dia 12 liter guys, 12 liter. Ni saya isi tadi dekat Shell Ulu Kelang. Sampai sekarang minyak bar tu tak turun-turun lah, Alhamdulillah. Kat situ kita dapat penjimatan. Okay, kita masih lagi dalam Highway Plus, tapi sedang menghampiri Seremban, Tol Seremban. Alhamdulillah. Okay, malam ni jalan lancar, kereta tak banyak dan kita bawa pun senang hati lah. Alright, 106 107 betul lah. Kalau angin kuat, top speed tu akan berkurang lah sikit kan. Tapi okey lah, dapat 110, 112 kan. Nak laju mana lagi? Kita bukan nak berlumba kan. Okay, dapat 113, okey apa. Kalau nak dapat 120, 130 tu kena setting sikit lah CVT kan. Kena cair roller sikit, confirm boleh pergi 130. Tak adalah, 125 tu boleh kot. 125 ke 130 tu boleh. Kita ada pomen kan, kita ada pomen rin. Okay, dia ada rahsia macam mana nak bagi motor ni bertambah-tambah top speed. Bila nak sampai? Tapi tak apa. Siang tadi saya kerja, malam ni kita ride. Dan sebelum ride tadi saya sempat tidur petang tadi. So mata cerah malam ni. Ada tenaga kan, tak ada masalah. Untuk korang-korang yang ride malam ni, kalau boleh rehat secukupnya lah. Waktu siang tu kalau boleh tidur petang. Barulah malam mata segar, kita boleh fokus kan. Okay, sekarang kita nak menghampiri tol Port Dickson.
Okey, dah sampai Tol Podison. Alhamdulillah. Malam ni kita tak pergi lagi. Kita tak pergi hantar bantuan lagi. Kita pergi esok. Saya dah call tadi Ustaz Atif. Dah bincang-bincang. Okey, sebaik-baiknya kita datang esok lah. Sebab malam ni pun kalau kita teruskan ke Kuala Pilah kan, mungkin boleh sampai 9 lebih ke 10 lah. So kita tak nak ganggu kan. Kita ni orang Islam, kita lebih baik kita jaga adab lah, adab ziarah, adab ziarah saudara se-Islam. Okay, waktu yang paling okey ataupun kita ikut tuan rumah kata okey kan, kita berhenti kejap, saya nak tunggu wife saya kat sini. Okey, alright, kita dah teruskan perjalanan. Okey, kita menuju ke rantau. Okey, saya akan balik ke rumah mak mentua saya dulu, ziarah dulu kan. Kita tidur satu malam, lepas tu baru kita gerak esok. Okey, apa khabar lah mak mentua saya? Mudah-mudahan sihat walafiat. Okey, mak mentua saya alhamdulillah baru je balik daripada umrah hari tu. Dan ni saya baru nak jumpa dengan mak mentua saya. Let's go. Okey, satu benda yang saya suka dengan motor ni, kalau korang tengok waktu malam, lampu Modernas Elite sangat cerah guys. Lampu LED warna putih, tengok ni. Oh, okey. Jalan gelap tadi kita dapat tengok jalan lah. Kita boleh perasan jalan berlubang ke kan, jalan tak rata ke apa ke, kita boleh perasan lah sebab lampu LED Modernas Elite ni sangatlah cerah. Hai, puas hatilah dengan lampu yang diberikan oleh Modernas Elite 150S. Okey. Meter tak payah cakap, meter sangatlah terang. Lepas tu dekat starter, dekat tombol starter tu ada lampu guys, ada lampu warna biru. So kalau malam-malam tu kita tak teragak-agak lah nak cari apa ni, tombol starter kan. Bukan tombol starter, yelah tombol starter. Okay. Dan saya syukur sangat motor saya tak ada problem dengan macam orang lain. Alhamdulillah. Okay, alhamdulillah. Kita tak ada masalah. Pagi-pagi tak boleh start. Okay, tengok depan lampu. Fuh. Ni kawasan gelap guys, tapi alhamdulillah kita nampak terang. Tadi cakap pasal apa? Alhamdulillah kita punya motor tak ada masalah. Tak ada masalah tak boleh start, tak ada masalah horn tak bunyi. Ni saya pasang lampu tinggi, perasan tadi? Jadi saya pasang lagi lampu tinggi. Apa lagi? Kita tak ada masalah apa ni, motor kita panggil apa, motor bergoyang tu ada sikit, tapi sebab saya dah adjust absorber, kita apa ni, kita naikkan sikit level absorber ni, alhamdulillah. Okay, masalah membuai tu dapat dikurangkan. Okay, berapa persen saya rasa dapat kurang daripada berapa persen lah nak kata, 70% lah, banyak juga lah. Okay, tengok ni, saya try lampu tinggi. Sekejap. Okay, lampu tinggi. Oh, tak boleh pasang lama-lama. Tu lampu tinggi. Okay, risau apa? Risau orang depan nanti silau kan. Okay, itulah lampu tinggi yang ada pada Modernas Elite 150S. Okay, alhamdulillah kita dah sampai Seremban. Gelap sikit. Kawasan apa ni, kampung, kawasan taman kat Seremban ni kan. Jadi malam ni kita berhenti dulu, kita berehat dulu dekat rumah mak mentua, ziarah mak mentua juga. Okay, mana mak mentua saya baru sahaja pulang daripada umrah. Jadi malam ni kita tidur rumah mak mentua. Esok kita sambung perjalanan pergi ke Kuala Pilah untuk melawat sahabat saya yang bernama Ustaz Atif. Okay, alright semua. Jumpa esok pula. Zas. Hello semua, Assalamualaikum. Kita di hari kedua hari ni. Silau sikit. Sekarang jam pukul 10.16. Seperti yang saya janjikan, saya akan pergi ziarah rakan saya yang mengalami musibah kebakaran.
Dan sekarang saya berada di Shell Senawang, menghala ke Kuala Pilah lah. Okay korang, jom ikut saya, kita pergi ke rumah Ustaz Atif. Zas. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah. Okey, kita masih dipanjangkan umur, masih diberikan nikmat bernafas, okey, menghirup oksigen yang segar, dapat melihat keindahan alam, okey, kehijauan, apa lagi? Alhamdulillah, syukur masya-Allah, tabarakallah. Okey, baik, kita dah start perjalanan. Sekarang saya kat Senawang. Kita akan melalui Senawang Giant tu semua, dan kita akan keluar ke susul Kuala Pilah. Alright. Oh, lampu dah hijau. Oh. Aduh, rasa pelik guys. Sebab apa tau? Saya bawa bag rider tau, yang besar tu. Tak tahu saiz apa. 10 liter apa. Okay. Dekat bag tu penuh dengan pakaian. Saya lupa nak kata, saya bawa pakaian. Pakaian-pakaian yang insyaAllah muat untuk Ustaz Atif. Kalau tak muat tu boleh bagi orang lain lah, Ustaz Atif. Okey, kebanyakannya baju-baju saya yang saya dah lama tak pakai, tapi masih elok lah. Okey, ada yang tanya pasal meter motor ni. Sebenarnya meter motor saya tak ada masalah. Okey, motor meter saya okey. Kita dah sampai simpang ke Kuala Pilah. Ikut mana ni? Aduh, confused. Kiri ke kanan? Kiri ke kanan? Aduh, berhenti jap. Okey, kita try kanan. Sebab saya nampak ada U-turn kat atas tu. Okey, kita sambung balik. Apa tadi? Pasal baju okey, pakaian. Saya buat pakaian-pakaian yang saya dah lama tak pakai. InsyaAllah muat untuk Ustaz Atif. Kalau tak muat, Ustaz Atif boleh bagilah pada siapa yang nak, siapa yang memerlukan dekat kampung sana. Okey, untuk pengetahuan, rumah Ustaz Atif ni dia berada di Kuala Pilah, yang mana terletak di Juasih Tengah, tak silap saya. Okey. Dan saya rasa jalan nak ke sana kemungkinan kita akan lalu hutan guys. Lalu hutan, lalu kampung-kampung kan, lalu lorong kecil yang hanya boleh muat satu kereta je kan, saya rasa lah. Sebab saya ada kaji Google Maps malam tadi. Okay, apa-apa pun kita tengok sekejap lagi. Okay, sebelah kanan tadi tak silap saya jalan ke Bukit Putus, jalan lama Kuala Pilah. Tapi kita tak ikut situ lah. Ada yang kata seram. Okey, kita lalu jalan utama. Okey, jalan utama ke Kuala Pilah. Sekarang saya sedang mendaki jambatan. Pagi jambatan ke flyover ke Kuala Pilah. Sini mendaki sikit. Tapi tak ada hal. Kita dengan modern atlet 80 lebih naik bukit tak ada masalah. Okey. Lagi pula kita bawa seorang, kita ni seorang rider je. Cuma saya bawa muatan agak berat lah. Pakaian penuh dalam beg 10 liter tu. Saya rasa lebih kurang ada dalam lebih berat beras. Saya rasa ada dalam 20 kilo kot pakaian yang saya bawa. Alright, inilah jalan utama untuk ke Kuala Pilah. Sini pemandangan sangat cantik tau. Jalan luas. Kalau pasang ada 2 lane untuk naik bukit ni. Okay, nice lah. Saya yang jarang-jarang lalu sini kan. Dulu pernah lah datang sini, tapi naik basikal. Cumanya saya tak lalu jalan utama ni. Saya lalu Bukit Putus. Macam mana saya boleh kayuh sampai ke Istana Menanti Istana Seri Menanti. Serius guys, start daripada Senawang tu, lalu Bukit Putus, lepas tu terus direct pergi simpang ke Seri Menanti, naik bukit lagi sampai Istana Seri Menanti. Okay, boleh saya nak katakan dulu waktu muda ni kita kuat tau. Tapi sekarang ni ya Allah, dah stop. Memang nak start balik tu semput guys. Itulah sedikit sebanyak latar belakang saya. Dulu saya naik basikal, suka pergi Bukit Fraser, Genting Sempah. Daripada Genting Sempah tu, daripada Gombak tu terus pergi ke ke Bentong kan. Kita makan lemang toki. Dia lalu kawasan kampung. Itu dulu saya punya latar belakang. Tapi sekarang saya dah tak main basikal lah. Okay, basikal masih ada.
Tengoklah macam mana nanti, mungkin satu hari nanti saya nak raih balik kan. Okay, alright, jom kita teruskan perjalanan ke Juasih Kuala Pilah. Okay, apa kata kita nyanyi sambil-sambil layan jalan Kuala Pilah ni kan? Lagu apa Beribu bintang di langit kini hilang, meraba aku dalam selam. Rembulan mengambang kini makin suram, Tudariku tanpa arah, sedetik wajahmu muncul dalam diam. Ada kerdipan, ada sinar. Itukah bintang ataupun rembulan? Terima kasih ku ucapkan. Izinkan ku mencuri bayangan wajahmu. Izinkan ku mencuri khayalan denganmu. Maafkanlah, andai lagu ini mengganggu ruangan hidupmu. Kau senyumlah, oh, sekadar memori kita di arena ini. Kau ilhamku. Okey, habis satu lagu guys, tapi tak sampai-sampai lagi. Masih lagi jalan Kuala Pilah. Tak sampai lagi Ulu Bendul. Okey, boleh kata daripada start naik tadi tu berapa kilometer nak sampai Ulu Bendul lah. Saya rasa ada 10 kilometer rasanya, 8 ke 10 kilometer lah. Tak sampai-sampai guys. Aduh, jauhnya lah. Okey, kalau korang nampak kat depan saya ni, saya dah tukar side kamera saya letak kat dada lah kan. Okey, kita panggil chest strap. Chest strap. Kalau korang nampak dekat saya punya handlebar ada cendol guys, ada cendol Saya berhenti kejap. Saya ni diajar daripada kecil lah, kalau boleh pergi rumah orang ni kita bawalah buah tangan kan. Buah tangan ni tak kisahlah, apa-apa yang boleh dimakan kan, apa-apa yang boleh membantu kita boleh bawa. Okay, kalau nampak ada cendol, okay, panas-panas ni kan, perkena cendol kan, memang okay, dan saya ada bawa sikit makanan lah. Okay, saya ada bawa lontong sikit. Saya letak dalam box. Okay, lontong ni tak boleh sangkut sini lah sebab dia ringan kan. Okay, kalau air ni berat, tak ada masalah. Itulah kelebihan siapa-siapa yang pasang handlebar, boleh sangkut minuman, air kelapa ke kan, air-air ke apa. Alright, kita teruskan perjalanan ke Juasih. Okay, actually kan, sebenarnya saya tak berapa minat letak kamera dekat chest strap ni sebab kita tak nampak jalan lah kan. Nampak handlebar, nampak meter pun tak nampak kan. Jadi saya letak situ sebab lepas ni saya akan sampai tempat Ustaz Atif dan saya tak nak tukar-tukar dah kedudukan kamera. Tapi kita tak tahu sampai sana mungkin akan bertukar, mungkin saya akan pakai selfie stick kan. Sebab kita nak tengok keadaan rumah Ustaz Atif kan. Ni dah sampai Pekan Kuala Pilah. Pekan Kuala Pilah ke, saya pun tak tahu. Ya, kat depan saya rasa saya pernah sampai sini. Kat depan tu Simpang 3. Masuk kiri. Okey. Rasanya kita dah sampai guys. Cuma Waze ni bawa sampai sini je lah. Kita tak tahu mana nak pergi ni. Kita call Ustaz Atif dulu. Okey, kita call dulu. Ustaz Atif datang sini ambil kita. Assalamualaikum Ustaz. Ana dekat simpang 3 ni. Macam nak pergi? Alright. Oh ya ke? Okay. Alright, salam.
Okey, Ustaz Atif minta kita tunggu kat situ kejap. Okey, sekejap lagi Ustaz Atif datang. Dia baru habis gotong royong kat surau rumah dia, kawasan rumah. Kita cari tempat redup sikit. Sini redup. Okey, kita parking sini kejap. Kita tunggu Ustaz Atif Alright. Okey, Ustaz Atif dah sampai. Jom kita ikut Ustaz Atif pergi. Kita pergi melawat rumah Ustaz Atif yang terbakar tu. Oh, atas bukit Ustaz Atas bukit. Assalamualaikum Ustaz. Dia bawa Baju sikit. Oh, Pakaian sikit. Alhamdulillah kita dah sampai. Rumah Ustaz Atif ni dekat dengan, bukan dekat dah, ada pokok durian guys. Ni Oi, jatuh atas kepala ni Ustaz. betul. Anak, tapi ni macam kena makan monyet ni. Ustaz ni kecil, elok ni. Tak tahu nak buka kena buka dulu tahu. Kalau ikut bau pun tak ada. Tak tahu bagi bambu semua. Ui. Kena ni tupai ni Ustaz. Lupa tanya. Sebab tengah dia baru dah start dulu. Tadi dia buang bau dulu. Ya. Inilah keadaan rumah Ustaz Atif yang dah habis. Habis semua. Masih berasap lagi guys. Berasap lagi tu. Betul-betul lah. Betul-betul meruntun jiwa kita lah tengok. Habis, masih berasap lagi guys. Okay, belakang saya rumah Ustaz Atif. Habis. Okay. Dikatakan rumah ni rumah family lah. Tong guys. Kat sana nampak berasap lagi guys. Orang kata apa, bara masih ada. Habis, Ustaz ni bagi ruang tamu Ustaz? Oh, Ruang tamu dapur belah sana. dapur belah sana. Ni macam apa ni? Bilik air. Bilik air. Bilik air tak kena bomba. Ni luar bukan luar. Bilik air ni bilik air. Oh, Jamban bilik air. bomba sempat padam lah ni. Bomba sempat padam lah. Sempat lah. Sempat padam. Dia sampai lambat 10 minit, 5 minit. 10 minit. Oh, cepat juga. 10 minit. 10 ke 5 minit. 5 minit. Tapi 20 minit dia lah. cepat lah Ustaz. Cepat. 10 minit. 10 minit kan settle tu rumah. Yo, 10 minit settle lah. Start kat mana? Bayang ni. Start, terbakar belah sana. Belah sana. Bayang ni. Oh, lepas tu terus sang sini. Kau boleh berebok kan. Bilik belakang kan. Allah. Tak boleh ambil dokumen semua lagi. Allah. IC semua lah. Terbakar habis. Dompet Ustaz. Habis betul. Les pinggang tu. Nak tengok rumah hari Rian ni kucing ada. Kucing apa ekor. Jumpa ekor bangkai. Bakar. Tak mati? Tak sempat keluar lah kucing. Lipat dari bawah dia mesti di bawah meja ke. Oh, dia takut
bunyi bawah apa? Suara tu dia. Ni bilik air Ustaz? Allah. Habis. Gambar store dia air. Jambal. Yang ni store. Oh, store. Store habis. Periuk pun. Kau kau clear kan? Ha. Allah, pinggan kaca semua Simpan. Oh, tutup semula kan? Ni Ustaz? Bilik air. Bilik air. Oh, bilik air. Tengok hitam kan tu. Oh, hitam habis. Hitam kalau bunyi lain mati. Berasak lagi tu. Oh, tu berasak lagi tu. Ni asap apa Ustaz? Buku. Buku-buku. Tak. Kitab semua kat sini. Wih. Tak gerak buku kat kita. Umur dia datang lah. Tu dia kan suka PC. PC sebiji, laptop sebiji. Laptop sebiji habis? PC sebiji. PC sebiji. Allah. Apa dompet, barang penting semua habis surat beranak semua habis? Buat semua tak ada. Allah. Boleh bilik. Banyak porsi. Yang kata kucing tu, Ustaz jumpa kat mana? Bawah ni. Mana? 2 ekor. Pada 100 ekor kita tahu. Ada bau ni? Semua 8. Ustaz semua 8? 34. Ada bau ni? Tak tahu kat mana bunyi. Bilik tu tak tahu. Ni bahagian ruang tamu Ustaz? Tu dapur kan. Oh, dapur tu. Start kat situ kan? Dia tak kat dapur luar. Oh, start kat dapur luar masuk dalam. Macam mana boleh macam kata bocor, apa tu, gas bocor? Gas pipe bocor, tak tahu macam mana. Dah bayar pakai. Tu dah selesai semayang pun nak pergi tandai tu patah pagi kita bawa api tengok. Api dia besar. Nak pergi buka pintu. Dia punya pipe gas tu macam ni. Melayang, tembak semua api. Semua kan. Atau pegang tu nak pegang buka tu untuk gas tu. Ni nak campak. Ustaz pegang tak? Lekat boleh. Ya. Pegang oren tu. Pegang tak pegang. Yang oren tu lah. Oh. Tapi dah pada ke gas dah. Tapi dah bakar tu nak ambil simbah pom lagi besar. Simbah air lagi besar. Dah tu turun semua kan. Capai kunci kereta motor, kunci parking mana ni. Belah sana Ustaz capai kunci motor sini. Kat depan. Kat depan. Betul. Apa yang Ustaz suka capai selain apa tu? Handphone. Laptop sekolah. Lepas tu suruh semua turun lah. Turun, motor kereta semua, mak motor ni dah nak keluar. Mak motor dah apa? Kena asap lah? Kena asap, dia baru meninggal, baru menantu, 2 minggu lepas baru menantu dia meninggal. Abang itu ada memang bini dia. Dia tak 2 minggu dah terbakar rumah. Dia dah tak tahan, lepas tu masuk rumah kereta, reverse kat mak, buat dalam ni mak yang keluar. Dia tak mau tengok kata kan, tak apalah, buat dah. Abang dah relax dah. Ada naik atas nak masuk balik dokumen tak boleh dah, bahang. Kuat sangat. Kalau masuk tu dia berlaku maghrib Ustaz? Maghrib lah. Tengah gelap lah. 7.30, 8 lah. Kampung gelap kan kalau 7.30? Dah macam malam dah. Anak-anak semua duduk mana? Duduk bawah sana? Turun lari sana? Anak-anak seorang yang 3 tahun panggil nama tak menyawut. Aku dah berkau. Ya Allah. Pagi cakap-cakap. Ustaz masuk kan? Adik tengah tidur? Kan. Tadi dia yang beritahu api. Oh, dia yang beritahu api. Tapi Ustaz dah keluar, tiba-tiba dia kat dalam? Kat dalam. Dia tak nampak dia. Ada keliling sini kan? Tak nampak dia. Adik mana adik cakap? Tu kakak cari pergi bawah, lari bawah tu. Abang adik bawah, okey aku tak lega. Ada lega tu, cukup. Syukur semua ada. Masa tu berapa orang Ustaz? Ustaz, isteri? Orang tua, anak 4 orang. Anak 4 orang? Oh, yang asrama tu tak ada? Tu, asal durian. Dapat rezeki yang dapat sikit. Ada ni. Okey. Pokok durian selamat Alhamdulillah. Tak ada ni. Tak ada. Tengok jai semua dapat makan durian itu. Bismillah. Dia betul. Minggu 2 hari. Ya. Dia tumbuh tak ikut musim sini. Ikut dia, ikut dan. Ya, kerjaan dia. Ni kan betul-betul kampung ni Zat. Tak bawah ni. Boleh durian guys. Pokok durian ni memang Ustaz punya? Banyak Ustaz? Dari bawah dia kata. Oh yo. Orang lecuk lah kata. Letak lah kata. Bawah dia bertipu rumah. Letak. Selain CEO, selain apa?
Saf Club. Club semua. Ada ke kat Danny malam tu datang? Datang tim Jai kan. Yang hari tu juga dia datang. Dia dengan husband dia kan. Dia datang masa tu tengah berasak lagi lah. Dia dah datang berapa lama? 10 lebih. Dia daripada KL lah. Dia tak nak dekat ni kat ATM. Mana ni? Sebenarnya Ana ada ride tu Ahad tu juga. Pergi ni Sungai Talan. Oh, dekat lah. Dekat tak? Sungai Talan mana? Rembau. Oh, Sungai Rembau. Rembau tu Ana. Dia ni tu Talan kat depan ada tu Sungai Talan. Sama ke? Lain. Lain eh? Ini Sungai Talan Bukit. Oh ni Sungai Talan Batu Kiri. Nak ride pergi Tampin lah semua kan. Petang tu pukul 5 lebih dah gerak balik on the way lah. Balik rumah Subang. Sampai rumah Subang maghrib tu tengok Kasu telefon Ana dalam toilet. Kasu telefon Ustaz ni pasal bola tampar kan. Mungkin akak akan ikut lah apa. Cakap ya Allah terbakar ke? Terbakar habis. Kasu punya suara pun macam apa? Panik lah suara dia. Mana buang Ustaz? Buang tapak je kan. Sedap Ustaz. Ni tak masak betul ni. Boleh lah. Mangkuk. Kalau masak betul dia manis tu. Banyak pokok Ustaz? Berapa pokok ada? Banyak. 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 petang. Jadi tau ni. Jadi orang kampung ada datang ambil? Datang minta ke? Ada sanduk orang lepas tu nya. Orang lepas tu dia datang pagi dia rajin hantar tengok. Dia ambil lah tu. Ada makan-makan. Tu Ustaz? Atas ni kandang kambing dan kandang bayam. Kambing atas. Atas tu? Ada lagi kambing? Ada gitu. Tak ada lah. Dua dah? Saya pula Ustaz pegang. Saya memang ada plan nak makan ni. Tiba-tiba datang, ada. Tengok dah main-main ni tu. Tunjuk gambar. Nanti luar tu ada luar je hantar. Datang geng ride lah. Manu semua. Botak semua. Tapi dia gugur, dia kira belum lagi lah. Ini buang buruk ni dia seminggu lah. Seminggu buang buruk, lepas tu dia start turun. Dia buang elok di kantung dia. Atas tu semua terbuk dia buruk tu kan. Dia kata dia lulur tu. Mana ada beli lontong Ustaz? Ya. Cendol mana ada? Jom. Boleh je. Tu ada sudah makan ni. Isi rumput tadi kat kubur ni. Gotong royong. Rumah Ustaz macam mana dia? Rumah sebuah ke? Tadi tadi. Rumah kedai tempat tu. Depan tu. Oh dekat dah. Pintu putih tu. Oh tu motor Ustaz kan tu? Skuter tu? Skuter tu. Lah tu je. Ingat macam skuter Ustaz ni. Dalam tu kan? Dalam tu lah. Tak lah. Rumah. Ada homestay tu kan. Homestay tu. Walaupun YB tolong uruskan bayaran dia. YB apa je? Bibi. Apa nama? Bibi apa tu? Bibi Saliza ke apa? Bibi Saliza. Ada kawasannya Luasi. Dulu Datuk Mak Yasin. Mak Yasin dah pergi Senaling. Dia masuk Bibi jadi kantin dah sini. Nampak kan? Itu ada brother luar tu kata. Tak dengar Ustaz? Okey kan? Dalam sini ni. Okey, sekarang kita nak bergerak ke rumah sementara lah. Kita panggil rumah sementara. Tak silap saya rumah kedai. Okey. Tak tahu panggil homestay ke, sewa ke. Okey, tapi saya dengar insya-Allah ada bantuan untuk untuk kita panggil apa? Sponsor lah rumah tu, insya-Allah. Doa-doa lah supaya rumah tu dapat keluarga Ustaz Atif dapat duduk sampailah rumah kawasan rumah terbakar tu dapat pembinaan rumah baru. Katanya rumah PPR lah, tapi alhamdulillah Ustaz Atif kata alhamdulillah dapat rumah PPR pun yang penting ada tempat tidur kan. Okey, so jom kita pergi rumah sementara Ustaz Atif. Apa ni kata Ustaz Sherry ni? Betul lah. Okey. Dah. Kita ada beli lontong untuk family Ustaz Atif. Dan kita ada cendol.
Bok ni yang terjadi apa bok ni? Box tu 100 juga lah. Besar. Beza. Dulu waktu PKP lah beli. Ustaz. Ni ais dah ni Ustaz. Duduk ni sini. Bawang ni. Oh banyak lah. Alhamdulillah banyak. Nak naik kereta risau jam pula kalau pilah kan. Gini-gini jam dah lalu. Allah. Cik sihat Boleh lah. Alhamdulillah. Kalau orang tua kan. Ya. Memang asal dia rantau Bukan, saya orang Perak. Mentua orang rantau, isteri orang rantau. Adalah tinggal kat situ dengan anak-anak semua. Mana duduk situ? Tak, saya duduk KL lah. Kerja kali ya. Kerja sekali. Tak jauh lah pulang ke KL kan? Boleh lah. Jarang-jarang lalu rasa jauh juga. Tapi dah kalau kadang seminggu 2 kali balik rantau. Rasa biasa je lah. Nak kata jauh tu tak lah. Okey Encik duduk sini okey. Sementara boleh lah Lama juga ni, entah 2-3 bulan ke. mungkin lah. Ni anak Ustaz. Tahun. Sini. Salam. Anak Ustaz ni yang paling kecil. tidur lah tu. Ni jawab apa? Dah jam 2. Macam panas sikit ni. Dedah sikit badan. Balik kau tak ada. Dah jam 2. Tinggi Ustaz jam 2. PPKI Abang dia ada tidur Dia tak boleh tak boleh bising. Tidur ke kayu. Ada lontong cik? Makan lontong? Ya. Tu. Baru dah makan nasi tengah hari. Dah makan dah tadi. Dapat kat mana tadi? Kau jumpa kat mana? Teraci. Satu tu kalau sedap. Teraci dia sebelah kolam. Tadi singgah orang makan kedai sebelah kolam. Depan tu ada cendol Teraci. Lalu belah-belah situ memang sedap kan? Memang macam-macam ada. Mula-mula dah terlepas dah. Lepas Ulu Bendul tu nampak cendol. Banyak kedai cendol ni. Semua dah terlepas. Balas. Jam tu yang jam buat jam. Dengan rasa-rasa orang bakar apa? Itik salai. Itu salah itu. Memang. Nak pergi sini nak pergi Semban tu. Semban. 2 jam. Cari ikan salai. 2 jam. Salai, daging salai. Tang 2 jam. Ni. Orang tu tak pisang ngocor lepas lagi jam. Pisang ngocor nanti ada tu. Inilah rumah sementara yang ditempatkan untuk keluarga Ustaz Atif. Dia tepi jalan utama, jalan Simpang 3. Rumah kedai lah. Rumah kedai alhamdulillah ada tempat berteduh sementara menunggu bantuan kita panggil bantuan rumah lah. Bantuan rumah PPR. Mana nombor 7? Nombor. Nombor tak jago. Ni nombor 5. Ini PKI. Abang kita dah pergi ni tu. Ambil hadiah je. Ustaz, keluarkan QR Ustaz. Ada geng-geng ni Muadinas bagi sikit. Geng motor. Rezeki Ustaz, insya-Allah. Mudah-mudahan dapat bantu lah Ustaz. Ustaz Ana buat semangat kilat baru pagi tadi. Bagi tahu mana yang ada lah Ustaz. Kau Ustaz? Sekejap lagi ni. Sekejap. Dapat dah. Dapat. Ni Ana sempat ni tak Ustaz? InsyaAllah. Mana yang Ana nak bantu tu insyaAllah boleh bantu Ustaz lah. Mengurangkan beban sikit kan. Ni semuanya siap. Sabar lah. Ya, sabar. Ada sekiranya ni daripada kami buat ada apa kai selimut bagi baju goreng jangan terbakar. Mana nak demo ni? Ni adik. Kopi Pak Adi. Leh ha. Beli ya. Salam. Okey.
Beli kopok. Kopok. Beli rokok ni. Abah dia nanti lah rokok lama. Kejap jumpa lagi Fikri. Okey, jumpa lagi. InsyaAllah. Yang mana balik KL ni? Balik perantau dulu. Balik KL. Okeylah. Janganlah ni. Okey. Ada apa-apa elu ah. Dekat tahu rumah ni. Nanti tahun depan anak aku kahwin. Petang ah. Ha, bagi kat sama kan tempat. Dia tahu kahwin dia. Kamu bini tu. Jadi kepak bini. Ketiga ni. Ya. Nak belajar ni. Tu hanya. Okey dah. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Kita belajar bagi buat dulu. Belajar dulu. Baik, stop boleh. Lampu dah ada. Oh, pusing je. Salah. Dia tak payah tekan, dia pusing je. Kalau nak handle lock baru tekan. Oh. Pertama. Tadi isi dekat Senawang, Syal. Banyak lagi. Tak luak langsung. Belum turun. Jauh juga jalan 60 km tapi tak turun lagi tu. Tak luak langsung. Tak ada. Sampai KL dah ni minyak ni. Okey Ustaz. Terima kasih banyak. Apa-apa Roger lah. Okey. InsyaAllah kalau nak balik rantau nak datang sini. Mana tahu lagi 2 minggu durian boleh. Roger. Siap, Roger. Bagi tahu confirm nak balik rantau. Arak. Arak yang botak rumah. Okey. Allahu Akbar. Kita jumpa esok. Assalamualaikum. Patut rasa kosong eh. Aku masuk tengok ada lagi ni. Aku kata. Beg ni dia ada masa dia guna Ustaz. Macam ni dia berguna sangat. Tapi KP tu jual karipap kan. Penuh karipap dalam ni. Cik tak jumpa ni orang tu Ustaz. Cik balik dulu cik. Assalamualaikum. Tak maaf lah ganggu. Ni kono tu kanan. Tapi ni sana pula. Tadi bawa sana. Kanan. Tu dah fikir tapi tak kena. Kenapa dia bawa sana tadi Asyik baik patah balik. tu lah. Tiba-tiba dah okey dah betul lah. 49 km. Jadi layan sampai kono tu. Tu. Simpang kat kanan. Kanan. Okey. Anda ikut ni je lah Ustaz. Ustaz cakap apa anda tak tahu. Betul tak tahan kalau ni tak pun. Dah tahu ya Ustaz. Ya, Assalamualaikum. Okey semua, alhamdulillah kita dah bergerak daripada rumah Ustaz Atif dan korang dah lihat tadi macam mana keadaan rumah Ustaz Atif. Dan saya menyuruh kepada semua para dermawan, para budiman yang nak sama-sama bantu sahabat saya. Nanti saya akan share sepanjang video saya akan sharekan nombor akaun Ustaz Atif supaya semua subscriber saya boleh bantulah. Okey. Dan sekarang saya nak bergerak balik ke Seremban, rumah mak mentua saya. Dan saya harap video ni sedikit sebanyak dapat membantu sahabat saya dan juga dapat membantu meringankan beban sahabat saya. Okey, itu sahaja daripada saya. Korang jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Okey, jumpa lagi di lain masa. Assalamualaikum.